Wah, alhamdulillah. Tahu tak, dulu sini penuh tau dengan tayar metanol. Kita baru jual tayar metanol dalam seminggu lebih kan. Alhamdulillah, kau tengoklah. Habis licin sini semua. So sekarang tinggal yang arak. Ada stok lagi. Penat saya semput je. Macam mana korang bawa badan besar, gemuk. Aku sejak gemuk ni cepat semput tau. So untuk pengendara korang ni lah, tayar metanol kita ni dah ada dekat setiap cawangan kita. Setakat ni kita ada 6 cawangan, 1 tengah setup. So kita dah bermain, untuk mengatakan korang, kita dah bermain dengan dunia tayar ni dekat 10 tahun. So kita dah bawa masuk macam-macam brand, R&D, pergi customer, lepas tu tanya feedback apa semua macam-macam. Sampai ending kita orang decide, bawa keluarkan barang sendiri, turun naik kilang, dapatkan formula untuk kita punya pattern tayar kita nak yang sesuai dengan cara penunggangan rakyat Malaysia sendiri dengan cuaca Malaysia. So itu tak hasilnya metanol sebenarnya. So alhamdulillah, semput. Tayar metanol ni sebenarnya compound medium soft. So compound medium soft memang sesuai untuk cuaca hujan panas lah sebenarnya kan. Untuk rakyat Malaysia ni kita tahu cuaca banyak hujan dan cara pemanduan agak agresif. Dengan cuaca terlampau panas, tayar pun cepat botak. Biasa orang cakap compound medium soft memang cepat botak, betul. Tapi tak terlampau cepat macam soft. Tak terlampau tahan lama macam hard. Faham kan? Konsep dia akan jadi tengah-tengah. Sebab tu masalah tu lah, kita keluarkan bunga tayar metanol ni lagi tebal sikit compare dengan brand biasa. So boleh pakai, tayar lagi lama boleh pakai. Comparekan dengan tayar compound medium soft yang brand lain juga, tak ada masalah. So stok pun kita masih banyak lagi. Kita ada saiz 70-90 hingga saiz 120. Untuk korang yang nak cari tayar metanol, kau boleh datang ke mana-mana cawangan yang terdekat dengan rumah korang. Tak pun, cari online pun ada, tak ada masalah. Untuk ada yang tanya dekat bengkel-bengkel lain tak ada jual ke, InsyaAllah akan ada dalam planning. Kita akan supply ke bengkel-bengkel lain. Cuma sekarang kita tak sempat nak buat. Itu apa-apa, kita akan rojing kau balik lah. Macam pergi berjoging tau.